Hello, Assalamualaikum. Hari ni Kak Not nak share ilmu emas dengan korang. Sebelum tu Kak Not nak tanya, pernah tak korang ataupun rakan-rakan sekeliling terjebak dengan terjebak beli emas 0.1 gram, 0.1 gram, 0.01 gram ataupun senang cerita emas yang below ataupun bawah 0.25 gram? Pernah ke? Okey, bagi yang pernah, Kak Not nasihatkan korang peramlah emas selama-lama 7 tahun, 8 tahun ke atas. Sebab pada masa tu barulah korang boleh nampak dia punya keuntungan. Jangan jual sekarang tau, rugi. Okey, bagi yang terfikir untuk beli emas-emas ni, Kak Not harap sangat korang tunggu dengar video ni sampai habis, and then fikir, hadam sama ada berbaloi ataupun tak. Okey? Okey. Ni Kak Not nak beritahu ya, sebenarnya inilah masalah yang sangat merugikan bagi newbie ni, bagi orang-orang, bagi kita ni, bagi siapa-siapa yang mula untuk simpan emas, yang baru belajar nak mula simpanan emas. Kenapa? Sebab bagi mereka, persepsi diorang untuk simpan emas patutnya kena cari emas yang murah dan gram yang rendah. Emas yang gram rendah dan murah. Sebenarnya salah persepsi tu. Nanti Kak nak explain, okey? Okey, kita ni bila nak start sesuatu benda, terutama dalam menyimpan emas ni, kita perlu ada ilmu. Dari situ, bila kita ada benda tu, baru orang sekeliling kita tak boleh nak memanipulasi kita. Okey? Okey, sekarang ni Kak Not akan perjelaskan kepada korang dengan fakta kenapa rugi, dan Kak Not kategorikan kerugian ini kepada 4 kategori. 4 skop lah senang cerita. Pertama, kerugian masa harga beli. Kedua, kerugian pada harga jual. Ketiga, kerugian pada tempat untuk dicairkan. Keempat, ketahanan pada gold itu sendiri. Kerugian dalam ketahanan gold itu sendiri. Okey? Okey. Sebagai contoh, harga kita bagi contoh baby gold. Tahu tak baby gold? Baby gold ni, okey, harga beli baby gold ni, baby gold ni kita bagi pada emas yang 0.2 gram ke bawah. Sebenarnya harga baby gold ni nampak je murah, tapi dia sebenarnya mahal kalau ikut per gram. Contoh, ini Kak Not bagi contoh. Pernah tak korang nampak mini gold bean yang dijual dekat sosial media sekarang ni? Pernah kan? Ada yang dalam botol kecil-kecil tu, yang dalam tu biasanya dijual dalam 0.25 gram. Okey. Harga semasa untuk kita panggil mini gold bean ni lebih kurang RM172.96. Nak jadikan 1 gram kena darab 4 botol. Betul? Sebab 1 gram tadi 0.5. Darab 4 baru dapat 1 gram. Darab 4 harga keseluruhan dia RM691.84. Okey. Harga semasa public gold pada hari ini, sekarang ni lebih kurang dalam 484. Cuba kira, calculate sendiri. Berapa yang korang dah rugi kat situ? Hampir jugalah. Dalam 200, dia dekat 207. Senang cerita 207.84 kerugian yang kita tanggung sekarang ni. Okey, itu contoh pertama. Contoh kedua, paper gold yang berat dia dalam 0.1 gram. Harga bagi paper gold sekarang ni dekat social media lebih kurang dalam RM120.52 macam tu. 120 lah, RM120.50 tu. Nak jadikan 1 gram, kena darab dengan 10. Kena beli 10 keping.
baru dapat dah 10 keping, then you punya modal dalam 1,200 lebih, 1,205.2 ringgit Malaysia. 1 gram harga semasa hari ini Public Gold punya dalam 484. Cuba kira berapa dia punya kerugian korang tanggung? Lebih kurang dalam 721 ringgit deposit. Kalau nak dikirakan, korang boleh dapat dalam 2,5 kot. 2,5 ke? Betul, dah lebih kurang 2,5 gram emas dekat Public Gold. Kalau masuk gap tu 2,5 dah boleh dapat. 2 point plus lah, 2 point berapa gram boleh masuk dalam gap account sekarang ni. Okay, itu yang kedua. Satu lagi, kalau korang tengok harga dia tu, untuk 1 gram dah sampai ribu-ribu, padahal baru 400 lebih. Tak masuk akal kan? Okay. Nak jual pun susah, nak pajak lagi lah tak boleh. Okay, senang. Cara nak menyimpan emas ni, Kak nak bagi tips lah. Cara nak menyimpan emas simpanan terbaik sebenarnya bukanlah bermula dengan emas yang paling murah, tetapi emas yang ada 5 kategori ni. 5 kategori ni. Pertama, senang dicairkan. Senang dicairkan means senang dijual, senang dipajak. Ini berlaku bila kita betul-betul terdesak nak pakai duit. Yang kedua, harga rendah per gram. Kita mesti calculate berdasarkan per gram. Harga dia mesti rendah. Yang ketiga, kadar spread yang rendah. Kadar spread yang rendah ni maksudnya perbezaan harga beli dan harga jual pada hari yang sama adalah rendah. So, dengan kadar spread yang rendah ni, kita boleh agak bila masa kita boleh jual emas kita. Senang cerita, bila masa, berapa lama kita nak tunggu untuk kita jual balik emas kita untuk dapatkan keuntungan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mesti beli emas daripada syarikat yang bereputasi tinggi. Kenapa? Sebab syarikat ni, syarikat bereputasi tinggi ni, kebiasaannya memiliki stok yang banyak. Diorang tak ada masalah dalam melibatkan stok. Lepas tu, tempat company ni juga boleh berurusan, senang dalam berurusan jual beli. You nak jual boleh, nak beli pun boleh. Dia tak ada hal temeh-temeh. Boleh nak beli berdasarkan melalui online, boleh nak beli melalui pergi kat cawangan, semua tu. Okey. Pengalaman sepanjang simpan emas ni, spread emas, kadar spread emas yang terbaik adalah lebih kurang dalam 10% ke bawah. Kalau korang rasa korang buat calculation, tengok spread harga tinggi ni, jangan hiraukan, biarkan. Carilah company, carilah tempat yang betul-betul bagi spread harga yang rendah. Okay, rasanya itu saja Kak nak share hari ni. So, skop berkaitan dengan skop kedua, skop ketiga, skop keempat tu Kak Nok akan ceritakan lain kali. And then lanjut berkenaan dengan spread harga tu, macam berapa lama, macam mana cara kita nak tengok spread harga, calculation dia, Kak Nok pun akan cerita lain kali. Okay, sebelum tu pada korang, pada anda yang memang mencari tempat untuk simpanan emas, untuk start buka akaun emas yang reliable, yang senang, yang mudah, and then ada orang guide, bolehlah menyertai akaun simpanan emas GAP ni under Public Gold.
Kalau anda berminat, boleh pergi ke Kak Nok punya profile. Kat sana ada web link. So, ataupun nanti korang boleh pergi dekat dekat konten yang Kak Nok pinkan. So, korang boleh rujuk dekat sana. Okay? Nanti Kak Nok akan share lagi. InsyaAllah akan share lagi ilmu emas dengan korang. Okay. Bye-bye.